Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum ni saya kadang-kadang terlepas untuk menyebut dan peringat bahawasanya siapa yang tak ada kitab dia boleh ambil kitab ada atas kepala dia. Di sini pun ada kitab ni. Siapa yang tak ada kitab boleh ambil kitab. Walaupun sebahagian telah menghafalnya, macam biasa. Kita masuk kepada bab yang berikutnya daripada kitab as-salah. Kita masih lagi dalam bab salatul Jumaah, tapi masuk pada tajuk yang berikutnya, iaitu tentang sa'atul ijabati allati fi yaumil Jumaah, waktu yang dimustajabkan doa pada hari Jumaat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. Yani hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Kadang-kadang hadis, macam saya sebut, hadis yang hampir sama tapi tidak diriwayatkan daripada rawi yang, tapi diriwayatkan daripada rawi sahabi yang berbeza. Apabila berbeza, kita riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Tapi apabila dia sama, rawi yang sama, kita riwayat muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal Jum'ah, baginda menyebut tentang hari Jumaat. Faqala, kata baginda, fihi sa'atun, padanya ada satu waktu, la yuwafiquha, tidak bertepatan dengannya, ataupun tidak bertepatanlah, mesh, tidak bertepatan padanya, abdun muslimun, hamba yang muslim, wa huwa qaimun yusalli, dalam keadaan dia berdiri dan salat, yas'alullaha syai'an, dia meminta daripada Allah sesuatu, illa a'tahu iyahu, melainkan Allah memberikan kepadanya. Yani jika bertepatan pada waktu itu, masa dia minta tu Allah bagi padanya. Wa asyara biyadihi, baginda membuat isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, yakni baginda menunjukkan tanda sedikit waktu itu pendek, very short time, waktu yang pendek. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam, hadis ini dalam wafi riwayatin li Muslim, dalam riwayat oleh Imam Muslim. Imam Muslim
Biasanya apabila dia riwayatkan hadis, dia akan riwayat juga hadis-hadis yang pada keduduk status yang mungkin kurang sikit, yang sama dengan hadis itu, melalui jalur yang lain dan sanad yang lain, yang berbagai-bagai lafaz, dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Dan lafaz yang lain ialah wahia sa'atun khafifah. Dia adalah merupakan satu waktu yang ringan. Khafifah ni ringan atau maksudnya pendek. Ada satu waktu yang pendek, doa sangat mustajab pada hari Jumaat. Wa an Abi Burdah an abihi. Kita baca dulu semua yang Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut ni, kita baca dulu, nanti kita rumuskan. Wa an Abi Burdah an abihi, daripada Abi Burdah, daripada bapaknya. Abi Burdah iaitu Amir bin Abdullah bin Qais, digelar dengan Abu Burdah. Abdullah bin Qais adalah nama kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi SAW, yang merupakan tokoh sahabat, ahli Quran. Nabi lantik dia masa Nabi hayat, Nabi lagi, Nabi lantik dia pergi di Yaman. Omar memerintah pun Omar lantik dia. Osman memerintah pun Osman lantik dia. Lantik dia jadi lantik dia jadi gubernur, wali. Kerana artinya orangnya hebat lah. Pada zaman Ali, Ali lantik dia mewakili tim Ali untuk berunding dengan tim Muawiyah. Abu Musa berunding dari pihak Ali dan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Maksudnya Abu Musa ni satu orang yang ada kedudukan. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pernah doa, Allahumma ghafir li Abdullah bin Qais zambahu wa adkhilhu mudkhalan karima. Ya Allah, ampunkanlah kepada Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, zambahu, dosanya, wa adkhilhu mudkhalan karima, dan masukkan dia ke tempat yang mulia, yakni syurga lah. Maksudnya dia orang yang pernah dapat doa Nabi untuk masuk syurga. Tuan-tuan, dalam hidup ni habis lah. Satu orang dapat doa Nabi. Cuma saya sikit nak sebut. Dia dapat doa Nabi. Maksudnya Nabi sayang lah kat dia. Sampai doa dia khas. Dalam hadis tu ada seorang lagi Nabi doa, dan Nabi doa pada dia. Pada zaman Omar memerintah, Omar lantik dia di Yaman. Dia balik daripada Yaman, dia ni ada kerabat, keluarga juga dengan isteri Omar semua. Dia belilah hadiah, biasalah orang pergi beli hadiah bagi kat isteri Omar. Tak ada apa, keluarga begitu ya. Omar ambil hadiah tu, Omar ketuk kepala dia. Ketuk kepala dia. Pasal apa bagi kat isteri tu? Omar ni tak mau amalan bagi kepada hadiah kepada pemimpin. Khalifah Omar ni. Tapi Abu Musa kata, apa salah aku bagi tak niat apa. Bahkan hadis tu Omar marah sekali dengan isteri dia. Tapi saya nak tunjuk betapa sahabat ni tak ada satu sahabat kata, Abu Musa dah doa masuk syurga dah, takkan kita nak petikai. Peraturan tetap peraturan. Ini dalam kita punya history. Omar tahu kedudukan Abu Musa, dia pun lantik Abu Musa. Tetapi dia deal dengan pentadbiran, pemerintahan. Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu saya pernah sebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia Sa'ad ni Nabi doa kat dia. Ahli syurga Sa'ad ni.
Tapi apabila dia memerintah, dia jadi gubernur di Iraq. Ada puak yang buat aduan kepada Omar. Tak puas hati dengan dia. Di Bani Abdul Hafs. Satu orang naik dalam majlis, dia berucap. Usamah bin Qatadah. Dan saat doa kat Usamah bin Qatadah tu sampai buta mata dia. Tapi oleh kerana rakyat komplain, Omar hantar pasukan pergi dengar komplain tu. Betul ke komplain ni? Orang tak puas hati, kata tak mengikut peraturan pemerintahan. Dan Omar pecat Sa'ad. Walaupun aduan tu tidak kuat. Tapi Omar pecat dia. Buat ganti dengan orang lain. Orang seperti Sa'ad tu tak ada lah nak buat benda-benda. Tapi Omar deal ini urusan pemerintahan. Apabila dia rasa benda ni tak boleh berjalan dalam pemerintahan, dia tukar. Dan sahabat tak timbul kerana sahabat ni dia tidak, bukan orang dia suka sangat pun jadi gubernur Omar ni. Omar macam kita tahulah, rumah ada wallpaper. Dulu tak ada wallpaper. Dia balut tiang, balut dinding ni dengan kain. Dia pergi koyak dengan tangan dia. Dia pergi ke Iraq. Dia pergi. Siapa yang nak masuk jadi gubernur dia, dia akan cek harta. Bila dia tamatkan, dia cek lagi sekali berapa harta. Ini bukan zaman sekarang. Pemerintahan Islam, Umar bin Khattab dah buat dah soal nak memastikan peristiharan harta ni. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, who dare to challenge him, to question him. Tapi ini pemerintahan. Sebab itu bila mari pemerintahan, dia ada nilai-nilai yang lain yang mesti diambil kira. Kadang-kadang orang tu bagus, tapi dalam pemerintahan dia tak bagus. Abu Dzar, Nabi sayang, macam saya sebut, Abu Dzar, Nabi sayang kat dia. Tapi bila dia minta, saya tengok Nabi lantik semua orang, tak lantik dia. Dia minta, Nabi kenapa tak lantik dia? Bukan kerana dia nak dapat projek, tak. Dia pun nak servis juga untuk Nabi. Dia pun nak khidmat juga, nak tolong wilayah-wilayah orang Islam ni. Tengok Nabi selalu puji dia, sayang dia, dia ahli ibadat. Nabi kata, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, engkau lemah. Ini amanah. Pada hari kiamat kelak kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma 'alayha. Melainkan orang yang benar-benar ambil jawatan itu mampu menunaikannya. Bukan lemah iman, lemah pentadbiran. Satu orang tu mungkin solat bagus, semayang bagus, zikir bagus, tapi pemerintahan tak bagus. Pemerintahan memerlukan sosok ahli politik yang berkeupayaan di dalam pemerintahan. Itu berbeza. Itu sangat berbeza. Jadi ini kadang, bukan saya kempen pilihan raya di Johor, tapi saya cerita umumnya. Bulan Muharram, kita peringat dia apa? Bulan Muharram ni bulan-bulan yang diharamkan. Arab haram. Islam pun tak benarkan mencemar dengan darah bulan Muharram ni. Kerana bulan-bulan yang diharamkan. Kita taklah sampai darah, tapi janganlah berkelahi lebih-lebih bulan Muharram. Abu Burdah ni, nama dia Amir bin Abdullah bin Qais. Anak kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Bapa dia sahabat Nabi SAW. Bapa dia sahabat Nabi. Dia lahir pada masa bapa dia jadi pemerintahan di Basrah ataupun semasa zaman Osman. Yakni dia lahir pada masa tu. Maksudnya, masa dia lahir tu, Nabi sudah tidak ada. Jadi dia tidak di dalam kategori sebagai sahabat. Dia di dalam kategori sebagai tabi'i.
Dia adalah merupakan tabi'i, anak murid sahabat. Kerana bapa dia sahabat. Kenapa saya sebut? Tuan-tuan pegang yang tu dulu. Sehari kita akan tengok macam mana para ulama hadis nak deal dengan hadis ni. Sebab status tabi'i lah. Okay. An abihi, daripada bapaknya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bapaknya siapa? Dia kata hadis ni dia daripada bapaknya. Bapaknya siapa? Baru saja saya sebut. Bapak dia siapa? Tuan-tuan macam takut-takut. Bapak dia siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Baru je sebut. Takkan bapak dia tu Imam Masjid Awi pula. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Aku dengar tu siapa dia? Siapa yang dengar? Abu Musa lah. Jangan duk kata Abu Burdah pula. Dia ambil daripada bapak dia. Bapak dia lah yang dengar. Dia tak dengar lah. Sebab tu bila kita dengar rawi tu, ni belajar yang hadis ni, an abihi tu, kadang-kadang kita terlepas. Kita ingat dia. Dia sebut an abihi, bukan dia. Bapak dia. Hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Waktu itu ialah antara imam, duduknya imam sehingga selesainya salat. Imam duduk masa bila? Bila imam duduk? Khutbah. Okey, nanti kita akan bahas bila imam duduk. Okey, maksud bila imam duduk khutbah sehingga selesai salat. Kita tengok. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rajjaha Darulqutni annahu min qawli Abi Burdah. Telah ditarjihkan, maksud Ad-Darulqutni telah mentarjihkan bahawasanya ini bukan perkataan Nabi. Ini perkataan Abu Burdah yang kata waktu yang mustajab tu antara imam duduk sehingga habis mayang tu, itu bukan perkataan Nabi, kata Darqutni. Itu perkataan Abu Burdah. Kenapa? Nanti saya sebut sikit. Di sini hadis ni, ulama-ulama hadis berkhilaf pendapat. Ini kata-kata Nabi ke kata-kata Abu Burdah? Kerana riwayat Abu Burdah orang Kufah. Kerana riwayat orang-orang Kufah menunjukkan ia tidak disambung kepada Nabi. Hanya riwayat daripada Bukair Al-Madani, dia orang Madinah, dia sambungkan jadi kepada Nabi. Kerana kalau ucapan Nabi, itu tidak ada orang nak komplain. Kita terima. Waktu mustajab tu antara imam duduk sehingga habis sembahyang. Tetapi kalau ini merupakan perkataan Abu Burdah, itu mungkin pandangan dia. Pendapat dia. Dia bukan Nabi. Dia juga bukan sahabat. Tengok Islam. Dia tak kata, walaupun macam tu, kita kena tengoklah dia anak sahabat, kita siapa. Nah. Ilmu tak macam tu. Itu orang yang sentimen saja. Dia ustaz, saya siapa nak bagi pendapat. Itu kita. Tapi dalam dunia ilmu, fact and figure. Dia tak pernah kenal. Tok lebay kan, ustaz kan, mufti. You ada hujah, you ada hujah. You tak ada hujah, you tak sebut nama lah. Sahibu Samaha kah, tok mufti besar kah. Tak ada hujah, tetap tak ada hujah. Kalau Abu Burdah yang bagi pendapat, maka dia tak. Itu mungkin pendapat dia. Mungkin kesimpulan dia. Dalam mencari waktu yang Nabi kata tu. Dia tak sama yang Nabi kata. Dan hadis ni antara hadis yang mana Al-Imam Darqutni mengkritik hadis-hadis Muslim. Kerana Muslim dalam hal ni
telah menyambungkan hadis ini kepada Nabi. Sedangkan dari segi teknikal yang dilihat oleh pihak yang lain, dari segi periwayatan ahli-ahli Kufah, orang Kufah ni lebih tahu tentang Abu Burdah, kerana Abu Burdah di Kufah. Mereka kata, mereka tak sambung kepada Nabi. Jadi yang lain tu menganggap bahawasanya ini setakat cakap Abu Burdah. Ada juga kata, no, Abu Burdah cakap, Bukair yang Al-Madani, mereka ni semua, walaupun kalaulah kata Abu Burdah, kita nak kata Abu Burdah kata pun, benda-benda macam ni Abu Burdah tak mungkin boleh bagi pendapat. Pasal ini merupakan benda yang memerlukan wahyu. Mesti Abu Burdah ambil daripada bapak dia ambil daripada Nabi. Itu andai mereka. Tapi sebahagian tak mau mengatakan hadis ini mauquf pada Abu Burdah. Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Saya tak mau pergi pada teknikal banyak sangat dalam hadis, cuma nak pergi faham. Ulama berpecah pada dua pendapat. Adakah ini kata-kata Abu Burdah ataupun kata-kata Nabi? Sekali kita nak tengok apa kesan dia apabila mereka berbeza pendapat. Wa fi hadis Abdullah bin Salam 'inda Ibn Majah. Dalam pada hadis Abdullah bin Salam di sisi Ibnu Majah. Dia tak sebut apa hadis Abdullah bin Salam tu. Kenapa mungkin? Kerana Al-Hafiz Ibn Hajar ni, di dalam syarah kepada Sahih Bukhari, Fathul Bari, dia bahas panjang masalah hadis ni. Di apakah waktu yang mustajab tu? Yang hari Jumaat kalau kita kena pada waktu tu, doa kita mustajab. Hasil daripada dia kumpul-kumpul lebih daripada 40 pendapat dalam masalah ni. Salah satunya hak yang tadi Abu Burdah sebut tadi. Sama ada Abu Burdah atau nak angkat pada Nabi tadi. Jadi Ibn Hajar tak sebut. Tapi dia sebut hadis-hadis yang lain. Dia kata, wa fi hadis Abdullah bin Salam 'inda Ibn Majah. Dalam hadis Abdullah bin Salam di sisi Ibnu Majah. Hadis Abdullah bin Salam di sisi Ibnu Majah ialah hadis di mana Abdullah bin Salam kata, qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Aku kata, sedangkan Rasulullah duduk dalam keadaan duduk. Siapa Abdullah bin Salam ni? Abdullah bin Salam ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah merupakan Yahudi yang masuk Islam. Yang tuan-tuan ingat hadis yang mana dia cerita kali pertama dia tengok Nabi sampai ke Madinah. Orang Yahudi ni dia tak mau, dia tahu akan ada munculnya Nabi, dan mereka sangat berharap Nabi yang muncul itu di kalangan Yahudi juga. Bila Nabi tu orang Arab, mereka memang tak terima. Sebelum Nabi datang, mereka selalu ugut orang Arab. Mereka kata, nanti akan datangnya Nabi dan kami dengan Nabi itu akan memerangi kamu orang Arab. Yahudi ada di Madinah. Khususnya mereka duduk di Khaybar. Itu tuan-tuan dengar yang kita sebut, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisyun Muhammad Saufa Ya'ud. Yang Hamas dulu sebut tu. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Sebab itu orang Madinah lebih cepat daripada orang Mekah. Apabila mereka dengar ada orang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul di Mekah, orang Madinah datang bagi bai'ah ketika orang Mekah tolak. Kerana orang Madinah dah biasa dengar bab ni. Jadi mereka mendahului. Dan mereka menawarkan Nabi pergi ke Madinah. Dan Yahudi ni memang teruk lah. Abdullah bin Salam, ya, apabila dia sampai, Nabi sampai, dia tengok ramai orang pergi, dia tengok. Fa'araftu anna wajahu laisa biwajhil kadzab. Maka aku lihat wajah dia, wajah Nabi itu, aku tahu dia bukan wajah seorang pendusta. Tu report Abdullah bin Salam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
Abdullah bin Salam ni dia punya tokoh besar dia di dalam ulama Yahudi. Di kalangan ulama Yahudi tu yang terbesar dia lah. Bila dia tengok Nabi dan dia tengok ucapan Nabi, kalau saya nanti panjang pula, itu saya sebut ucapan tu, dia tahu ini bukan pendusta. Dia ni beriman dengan Nabi, dia sahabat Nabi, Nabi sebut dia ahli syurga. Gelaran dia Abu Yusuf. Abu Yusuf. Nabi pernah tanya dengan Yahudi ni. Tu Arab kalau nak pergi mesyuarat dengan Yahudi, baik tak payah. Nabi pernah tanya Yahudi, apa pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam? Alimuna ibnu alimina, orang alim kami, anak orang alim, tokoh ulama, orang yang paling kami percaya semua. Nabi buat keluar Abdullah bin Salam. Kamu tanya Abdullah bin Salam tentang aku. Abdullah bin Salam kata, ya ada Rasulullah yang dijanjikan. Oh, ini paling pembohong kalangan kami dia. Dia ubah immediately. Kata Abdullah bin Salam, demikianlah wahai Rasulullah Yahudi. Demikian Yahudi. Okey. Abdullah bin Salam di dalam report dia ni, dalam hadis ni, dia kata, Abdullah bin Salam ni sebelum tu tuan-tuan tahulah, bila dia Yahudi, apa kelebihannya? Dia ada maklumat Taurat. Dia ada maklumat kitab-kitab lama. Sebab tu dia apa ni, bila Nabi cerita apa sikit, dia Ka'ab bin Ahbar, Wahab bin Munabbih, ni orang-orang yang Yahudi ni, yang mana kadang-kala lah, sikit bagi confuse juga kepada orang Islam, macam Ka'ab bin Ahbar. Sebab bila Nabi cerita apa-apa, mereka akan cerita apa yang mereka tahu daripada kitab mereka. Kitab mereka tu ada yang betul, ada yang salah. Macam itulah kita. Sebab tu kita dapat nama Zulaikha, kahwin dengan Nabi Yusuf. Itu semua Yahudi lah. Tak ada dalam Quran. Tapi oleh kerana apabila Nabi cerita, mereka cerita daripada buku-buku mereka. Bila namanya Bunyamin. Bunyamin tak ada dalam Quran. Cerita-cerita yang macam-macam dalam syurga, apa ni, yang Nabi Adam dalam syurga, ulang lah apa semua ni, kadang-kadang tokoh tambah ni mari daripada mereka. Buku mereka tu mungkin betul, mungkin juga salah, kerana memang perangai Yahudi ni suka tokoh tambah. So kita berhati-hati. Sebab tu Al-Imam Ibn Katsir, dia akan sebut, bila dia sebut kisah-kisah ni, dia kata, hadza ma la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Ini benda yang kita tak kata betul, kita tak kata salah. Sebab kita tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. Okey, Abdullah bin Salam, bila Nabi, dia kata, pada satu masa dia kata, dan Nabi dah ada, inna najidu fi kitabina yaumal jum'ah sa'atan la yuwafiquhu 'abdun mu'min yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadalahu hajatahu. Kami mendapati di dalam kitab kami, pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana tidak bertepatan dengan waktu itu seorang hamba mukmin yang salat, yusalli ni boleh salat boleh masuk doa juga, yang salat dan meminta daripada Allah sesuatu, melainkan Allah tunaikan hajatnya. Itu dia kata ada di dalam kitab Taurat. Dan kitab Taurat. Fa asyara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat syarat kepada dia ba'da sa'ah, sebahagian daripada waktu. Faqultu sadaq atau ba'da sa'ah. Aku kata benar ataupun sebahagian waktu. Faqultu ayy sa'ah. Lalu aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayy sa'ah, yakni waktu apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya akhiru sa'atin nahar. Dia adalah waktu yang terakhir pada hari siang. Berarti pada penghujung waktu asar, waktu asar ke atas, waktu tu yang mustajab. Kalau menurut kitab Taurat.
Lepas tu tapi dalam hadis ni, dalam riwayat dalam kitab dia tu kata, hamba tu dalam keadaan solat, minta. Jadi kata Abdullah bin Salam, innaha laysat sa'atus salah. Waktu asar ke atas ni bukan waktu sembahyang. Sedangkan tadi nak kata waktu sembahyang. Nabi kata bala. Bahkan, innal abd al-mu'min idha salla summa jalasa la yahbisu illa salah fahuwa fi salah. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia semayang, kemudian dia duduk, kemudian dia tak pergi mana, duduk tunggu nak pada waktu semayang yang satu lagi, dia dalam keadaan solat. Macam tuan-tuan semayang maghrib, lepas tu tuan-tuan duduk dalam masjid, tak pergi mana, kerana nak tunggu semayang Isya. Di sisi Allah, tuan-tuan dalam solat. Tak ada buat apa, bukan duduk sembang dengan kawan, apa, duduk tunggu waktu solat. Jadi, yang dikatakan dia dalam keadaan solat tu, itulah maksudnya. Walaupun dia tak solat, tapi menunggu waktu maghrib solat itu, dia dalam keadaan solat. Jadi itu jawapan kepada soalan Abdullah bin Salam, kerana hadis Nabi bahkan dalam Taurat tu kata, dia yusalli, dia semayang. Sedangkan macam mana nak semayang? Itu bukan waktu semayang. Jadi Nabi jawab kepada dia, apa maksud dia? Itu maksud hadis Abdullah bin Salam Ibnu Majah. Wa Jabir 'inda Abi Dawud wan Nasa'i, dan daripada hadis Jabir di Abi Dawud dan Nasa'i, dia kata annaha ma baina salatil asr ila ghurubis syams. Dia antara waktu semayang asar dan sehingga tenggelamnya matahari. Yakni lepas semayang asar sehingga tenggelamnya matahari, ada satu waktu pada hari Jumaat, kalau sampai mana-mana hamba Allah doa, kena waktu tu mustajab. Mustajab. Ini yang disebut dalam hadis ini. Okey. Ada beberapa perkara yang tadi saya telah sebut tentang hadis ini. Jadi kalau setakat yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar ini, walaupun dia bawah tu dia kata bahawasanya dia telah dia telah himpunkan sehingga lebih pada 40 qaul. Dia kata wa qad ikhtulifa fiha ala aktsari min 40 qaulan. Telah berbeza pendapat mengenai hal ini kepada 40 pendapat. Amlaituha fi Syarhil Bukhari. Aku telah tulis benda ni dalam Syarah Bukhari, yakni dalam Fathul Bari. Kitab dia Fathul Bari. Tapi di dalam Bulughul Maram ni, dia habang ada 40 tempat. 40 pendapat lebih. Dalam Bulughul Maram ni disebut berapa pendapat? Berapa pendapat tuan-tuan? Berapa pendapat yang tuan-tuan dengar ni? Waktu yang mustajab tu berapa pendapat? Ada berapa waktu? Tuan-tuan faham kan mengaji dengan saya ni? Ada berapa waktu? Daripada kita duduk syarah tadi ni, dengan hadis, dengan Abu Burdah lah, apa semua, ada berapa waktu? Ada 2 saja. Artinya daripada semua 40 ni, Ibn Hajar, ulama-ulama lain, Imam Ibn Qayyim khususnya dengan Zadul Ma'ad, dan ramai para ulama yang syarah Ibn Qayyim, antara yang bersungguh dalam nak cari waktu ni, simpulkan 2 ni je yang paling kuat. Iaitu sama ada daripada waktu imam duduk sehingga tamat solat, ataupun selepas daripada solat asar. 2 ni. Cuma Nabi kata waktu itu khafifah. Waktu itu singkat. Maksudnya antara kalau lepas asar sehingga tenggelam matahari itu, waktu yang singkat tu kita tak tahu. Mungkin pukul 6. Mungkin pukul 7. Mungkin pukul 5. Dia kata antara imam duduk sampai tinggal semayang, mungkin masa semayang Jumaat, mungkin masa solat Jumaat, mungkin masa dia duduk tu.
Kerana Nabi kata, yuqalliluha. Nabi kata, sat saja. Kalau ngam pada waktu tu, mustajab. Kalau macam malam Lailatul Qadar, panjang. 1 malam. Tapi malam Lailatul Qadar, Nabi tak sebut tentang mustajab. Nabi sebut dia adalah lebih baik, Quran kata lebih baik daripada 1000 bulan. Tentulah kalau doa lebih baiklah semua. Tapi yang ni Nabi kata mustajab. Maksudnya waktu mustajab ni, kita mungkin nak pergi tengok mustajab hari Arafah. Setahun sekali tu sama ada kita doa pada hari Arafah ataupun bagi orang yang duduk di Arafah. Tapi tiap-tiap minggu ada satu waktu very short tapi mustajab. Malam juga ada, nanti kita tengok malam juga ada waktu mustajab. Jadi ada waktu mustajab. Jadi ulama-ulama berbahas tentang waktu mustajab ni. Pendapat yang pertama, macam tadi saya sebut. Pendapat yang pertama, kalau berdasarkan hadis Abu Burdah. Cuba tuan-tuan tengok lain, hadis yang pertama. Sebelum tu, dia kata, la yuwafiquha dulu. La yuwafiquha maksudnya tidak bertepatan dengan waktu tu. Sama ada satu orang tu cari-cari waktu, sehingga dia dapat waktu tu, lalu mustajab. Katakanlah, nak bagi mudah, dia doa antara lepas asar tu sehingga masuk maghrib. Sebelum masuk maghrib. Dia doa. Tentu dia akan kena satu waktu. Kalau kita anggap yang itu. Ataupun masa imam tu duduk tu sehingga semayang. Tentu ada. Tentu ada satu waktu kalau kena. Kena waktu itu tu, yuwafiquha, kena pada waktu tu, sama ada dia cari, ataupun dia tak cari, dia doa-doa, kena pada waktu tu. Sama maksudnya. Dia tu tak fikir sangat pun tentang waktu tu. Tiba-tiba dia pergi doa pada waktu tu. Dia tak ingat pun kata nak cari waktu asar, waktu yang mustajab tu. Tapi terkena pada waktu tu. Mustajab. Pasal yuwafiquha. Dia mengenai. Okey. Hadis ni juga dia kata qaimun yusalli. Qaimun yusalli ni berdiri dalam keadaan solat, boleh jadi solat dengan makna doa, sentiasa berdoa, ataupun dengan makna tadi walaupun duduk tunggu semayang dia dalam doa, ataupun dia memang sedang doa solat sungguh. Semua 3 makna tu boleh bagi belakang. 3 makna tu boleh bagi belakang. Daripada hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, pendapat yang pertama tadi, waktu yang mustajab, yang paling kuat daripada 40 lebih pendapat ni, yang paling kuat, satu, daripada imam duduk sehingga selesai solat Jumaat. Pendapat ini Imam Muslim macam setuju pendapat ni. Ada juga di kalangan ulama yang setuju pendapat ni. Tapi pendapat ni dikritik oleh ramai juga kerana mereka kata ini bukan qaul Nabi. Yang tak setuju ni, ini adalah Abu Burdah punya pendapat. Adapun angkat riwayat ni pada Nabi, dia orang kata tak. Mengangkatnya itu tidak kuat, lemah. Yang kuat sekadar Abu Burdah punya pendapat. Dia apa nak sabit? Tuan-tuan, macam saya kata tadilah, Abu Burdah ni anak sahabat pun begitu ulama dalam nak memberikan argument, nak buat perbandingan, mereka kata mesti satu waktu. Ada yang setuju dengan waktu ni kerana berdasar hadis Abu Burdah. Ada juga sana hadis dhaif riwayat Ibnu Majah, yang riwayat Tirmizi yang kata waktu itu, tapi dhaif, sangat dhaif. Satu lagi pendapat yang sokong riwayat Abu Burdah ni, dia kata kerana pada waktu itu saja ada waktu semayang, iaitu semayang Jumaat, sesuai dengan perkataan dalam hadis tu. Okey.
Pendapat yang kedua, yang menjadi majoriti para ulama, boleh dikatakan salaf, para sahabat ketika mereka berbincang, para sahabat ni berdialog antara mereka. Kesimpulan yang para sahabat, ramai sahabat buat, waktu itu ialah seperti yang Abdullah bin Salam tanya Nabi. Iaitu selepas asar sehingga masuknya maghrib. Yang sebelum masuk maghrib habis. Antara itu ghurubus syam. Min baini salatil asr ila ghurubis syam. Di antara solat asar kepada tenggelamnya mentari. Itu adalah waktu mustajab. Jika sesiapa dalam tempoh tu katalah dia doa, salah satu doa tu kena pada waktu itu, immediately mustajab. Itu janji Nabi SAW. Illa a'tahu iyahu. Tuhan akan bagi ke dia. Tapi artinya orang yang nak cari ni, dia kena sabar. Dan di situ, ada satu kepentingan lain. Iaitu apa dia? Pentingnya jawami'ud du'a. Pentingnya doa yang jawami'. Apa doa yang jawami'? Doa yang menghimpunkan. Kita ni, bila kita tak belajar fiqh berdoa, kita tak pandai berdoa, doa kita meleret-leret, tapi tidak menghimpunkan. Saya contoh. Doa-doa Quran menghimpunkan. Doa yang semua, tak ada siapa dalam muka bumi ni, orang Islam yang tak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Very short, tapi menghimpunkan. Wahai Tuhan, bagi pada aku di dunia ni kebaikan. Dan di akhirat kebaikan. Habis, you cover the door. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami ini daripada api neraka. Pelihara kami neraka. What else? Apa lagi? Itu doa Quran. Hatta doa yang Nabi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Simple. Ya Hayy Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri dengan keagungannya. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon. Aslih li sya'ni kullah. Baikilah urusanku semua sekali. Apa urusan kita semua sekali? Semua urusan kita. Dia bangkit tidur sampai urusan anak-anak, urusan rumah kita, urusan kesihatan, urusan baiki semua sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Sekelip mata pun tak mau. Aku tak mau. Tolong buat. Tolong baiki. Amazing. Nabi punya ajar doa. Tapi kalau kita doa, ya tolonglah bagi ini. Boleh, bukan tak boleh. Cuma doa tu kita ambil masa yang panjang. Kadang-kadang tidak merangkumi. Doa-doa Nabi SAW merangkumi. Sebab itu, kalau kita nak cari waktu yang singkat ni, kita nak doa. Kita doa, satu doa, kata kita ada satu hajat. Nak zuriat umpamanya. Kita cari dengan kita doa satu zuriat yang misalnya kita minta yang terbaik untuk kita, dunia dan akhirat. Kita minta simple tetapi merangkumi. Bila kita panjang 15 minit tak habis doa tu, satu-satu. Padahal boleh dihimpunkan dalam sepotong perkataan saja. Itu dia panggil jawami'ud doa. Nabi ni doa dia menghimpunkan. Doanya menghimpunkan. Nabi kata, sa'atan khafifah. Waktu itu very short. It's very short. Bila sangat pendek, kalau kena satu doa saja, saja.
Sebab kita pagi-pagi, kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lagi? Wa rizqan tayyiba. Wa amalan salihah. 3 benda. Ilman nafi'ah. Ilmu apa? Pergi mengaji agama pun yang nafi'. Yang memberi manfaat. Kalau tak memberi manfaat, tuan-tuan mengaji agama, tak memberi ilmu tu memberi manfaat, tapi kadang tak memberi manfaat pada kita. Ataupun banyak juga ilmu kita baca, mungkin sehari kita baca 5-6 jam kita tengok dalam ni smartphone kita tu, yang bagi manfaat mungkin 15 minit dah, hal yang tak manfaat pun. Kita tahu ilmu banyak zaman sekarang, ujung jari banyak. Manusia tahu tentang artis lebih daripada tentang Nabi. Banyak ilmu, tapi ilmu artis dia nak buat apa? Ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiba, rizki yang baik. Kita tak payah abang. Rezeki yang menyebabkan aku tak kencing manis sangat, darah tinggi pun tak naik. Tak payah. Rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan salihah, amalan yang salih. Kata-kata kita sebut 3 benda tu tepat pada waktu tu. Mustajab. Mustajab. Tuan azan tu nanti saya sambung.
Bismillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Hadis ni macam mana kita nak amalkan? Ada beberapa perkara yang boleh kita simpulkan. Pertama, sama ada kita pilih salah satu daripada dua waktu ni. Kalau nak pilih salah satu daripada dua waktu ni, secara majoriti para ulama berpendapat, kebanyakan mereka dalam Sa'id bin Mansur, riwayat dia tentang riwayat-riwayat para sahabah dan yang lain lagi, berpendapat yang paling kuat ialah antara solat asar sehingga terbenamnya matahari. Yang ini selepas sembahyang asar. Itu waktu dia. Jadi kalau orang tu nak cari, dia nak cari antara dua ni, dia nak cuba cari mustajab ni yang mana kuat, majoriti para ulama kata yang ni. Cara yang kedua ialah dia amalkan kedua-dua. Pada waktu imam duduk pun, dia memang tak apa dah, dia memang duduk sembahyang Jumaat. Jadi dia masuk Jumaat tu, dia sentiasa duduk doa. Kerana waktu tu lebih pendek. Selepas pada itu, ada waktu sembahyang asar nanti, lepas asar dia pulun. Mungkin dalam sebahagian keadaan, kita tahu fadilat ni, tapi kita taklah bersungguh sangat. Cumanya insan, manusia ni, apabila dia ada masalah, dia sangat memerlukan doa. Sakit, dia jatuh dalam satu masalah, dia jatuh dalam satu kesusahan, dia doa-doa pada Allah. Tapi tentulah dalam masa yang sama, dia nak cari mana perkataan yang menyebabkan mustajab, mana waktu yang menyebabkan mustajab. Dia boleh pulun bersungguh-sungguh pada waktu ni. Mana tahu masa dia doa-doa tu terkena pada waktu tu, mustajab lah dia. Dan kadang-kadang kita ni kena pandai lah dalam doa ni. Kita doa harian kita pada Allah, kita minta lah ke Allah supaya Allah jadikan aku ni mustajab doa aku. Dan jadikanlah aku pun doa pada waktu yang mustajab. Kalau Allah nak mustajab ni, bukanlah selain pada waktu tu Allah tak mustajab, mustajab juga. Tapi Nabi nak kata pada waktu ini, macam memang confirm lah siapa minta, mustajab. Itu Nabi kata. Doa kita hari-hari, lepas subuh sebab masa tahajud, mustajab. Tak ada hamba yang doa yang Allah Ta'ala tak bagi. Semua Allah bagi belaka. Lambat dengan cepat atau berbeza cara saja. Kita kadang minta A, Allah tak bagi A, dia bagi B, kerana B tu lebih baik pada kita. Dia maha mengetahui. Kita tak dapat lagi A tu, kita tak tahu lagi. Kita kata yang tu yang terbaik. Kita tak tahu lagi. Sebab itu, kita disuruh wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku pada Allah. Dalam hidup ni. Itu makna tawakal juga. Bila kita serah pada Allah, Allah tahu. Kita minta pada. Sebab doa-doa, mustajab, doa ni semua mustajab, misalnya kata. Kecuali doa yang ada unsur berdosa. Doa nak buat dosa, tak mustajab. Doa nak putuskan silaturahim, tidak mustajab. Allah tak benarkan. Nabi tak benarkan. Yang lain daripada itu kita minta lah apa. Dan kita jangan merendahkan keagungan Allah. Sebagai orang dia minta benda yang sukar. Bolehkah aku nak dapat benda ni macam luar biasa? Ada orang. Dia nak minta satu benda, dia kata mustahil. Tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab itu kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah saja yang tahu tentang kita. Kita sebutlah apa-apa dengan dia. Kita minta kat kawan kita, kata baik dengan kita, sangat baik, kita minta lebih-lebih. Woi, ni tengok-tengok aku kata boleh minta. Dia kata kat kita. Kalau dia tak kata pun, dia diam. Sakan dia minta kat aku. Walaupun dia baik. Tapi Allah suka. Apa saja, tali kasut putus, hilang. Nabi kata Allah suka kita minta. Setiap apa yang kita minta.
Mungkin kita rasa mustahil, orang lain kata, hang siapa nak dapat benda tu? Kita minta Allah bagi. Allah bagi. Sebab tu kita minta kepada Allah. Hanya orang-orang yang bermasalah imannya, dia tak minta kepada Allah. Syaitan was-waskan dia. Takkan nak minta macam tu? Kalau minta apa Allah bagi ke? Boleh ke nak jadi macam tu? Syaitan was-waskan kita. Allah boleh bagi dengan cara yang dia kendaki. Let's say benda tu, hari tu saya sebut tentang doa Zakaria. Nanti kita sebut. Let's say lah kata benda tu tak sempat lah dalam kehidupan kita. Tetap kita dapat di syurga. Lebih daripada tu. So, minta. Dan ini juga menunjukkan adanya salah satu khasais, salah satu khasiyah, salah satu keistimewaan hari Jumaat. Itu hari Jumaat ada hari yang mustajab doa. Dan hadis Abdullah bin Salam tu juga menunjukkan pada kita, selagi kita duduk tunggu dalam masjid ni, duduk tunggu waktu semayang, kita dianggap macam sedang bersalat. Ini adalah beberapa kelebihan daripada hadis yang kita baca ni. Saya nak sebut satu perkara, tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tanya. Agama ni ialah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Whoever you are, kita itu siapa, pada mata manusia tidaklah penting. Allah Ta'ala ni dia mendengar semua doa hamba dia. Bukan kata, oh dia ni mufti, Tuhan dengar doa dia. Belum tentu. Lebih Allah dengar daripada orang yang di bawah. Kerana Allah yang tahu setiap hamba yang doa ni. Hamba yang beramal, hamba yang mendekati, siapa jantung hati dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu saya sebut, kenapa dihukum Bal'am bin Ba'ura, walaupun nama tu Israeliat, yang doa dia mustajab tu, yang katanya telah berdoa pada Nabi Musa. Tetapi walaupun dia alim, kenapa dihukum fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim? Allah celakakan ahli-ahli kitab. Kenapa dimaafkan pelacur yang memberi minum kepada anjing? Ialah kerana apa yang ada dalam jantung hati mereka, yang Allah tahu. Sebab itu salah satu hal dalam agama ni dia memberikan hope, memberikan harapan. Dia tak, Allah Ta'ala tak tengok, oh yang ni ustaz, yang ni bukan ustaz. Ilmu ada kelebihan. Tentu bila orang tua alim mengetahui, dia tahu banyak benda yang kerana menuntut ilmu tinggi itu adalah merupakan ibadah. Dia tahu doa yang mustajab, bagaimana cara Allah nak mustajab. Itu pelajaran yang dia belajar. Dan itu ibadah. Tetapi Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang berdoa. Jangan putus asa dengan doa. Saya nak sebut hal ni kenapa? Salah satunya, oleh kerana kita tak ada satu kefahaman bahawa Allah itu maha adil bagi semua hamba-hamba dia sebagai manusia. Lalu sebahagian orang tu dia terlalu rendah diri, bagus dia rendah diri, tapi lalu dia anggap bahawasanya jalan dia nak sampai pada Allah ni bukan jalan yang Nabi tunjuk. Jalan dia ni dia nak kena guna kabel-kabel manusia lain. Sebab itu yang semayang tak terang mana, apa tak terang mana, pergi jumpa ustaz, tolong buat sekat pahala kat bapak saya. Dalam hidup tak baca Quran, tak beramal, tak apa, bila mati tak apa, bayar kat ustaz. Ustaz boleh buat. Ustaz boleh hantar pahala pergi. Belum tentu ustaz tu sendiri pahala dia ada. Tak apalah ada pandangan tentang masalah
Adakah bacaan pahala yang disedekahkan itu sampai pada si mati dan seumpamanya? Ada perbahasannya. Tetapi kalau jadi arrogant, macam yang kita tengok yang bising di media. Mati sampai tak boleh dikebumikan lagi, tak pi bayar kepada tim jenazah ni. RM1,000 berapa ringgit ni. Buat report, tak tahulah sejauh mana cerita dalam media tu benar atau tak, tapi pada realiti masyarakat di setengah tempat memang ada. Harap di negeri Perlis tak ada. Kalau ada, tuan-tuan mahabak tuai ke saya. Kerana agama ni sudah jadi bahan marketing. Orang belajar agama bagaimana nak memperolehi harta. Bukan bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Allah dan mengajak manusia mempelajari agama Allah dan ilmu dalam agama Allah. Tak bayar tol kat aku dulu tak boleh. Macam saya kata, sebahagian orang memang dia seronok orang mati. Tak ada siapa mati kan? Pasal pada kematian tu ada habuan. Islam yang dihantar, yang ditunjuk oleh Nabi tentang fardu kifayah, hubungan orang mukmin, ziarah orang mukmin, mati ikut orang ke kubur, bagi menunjukkan hubungan ukhuwah orang Islam. Semua benda-benda ni dijadikan bahan memperolehi keuntungan. Allah Ta'ala maha benar. Bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Surah Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada ahbar, ulama-ulama, walaupun dia konteksnya tentang orang Yahudi ni, warruhban, ahli-ahli ibadat, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan cara batil. Tuhan bagi tahu dalam Quran. Ini tabiat dulu lagi Yahudi. Gunakan agama supaya jadikan dia adalah merupakan kabel dengan Tuhan. Kamu nak dekat dengan Tuhan, bayar duit kat aku. Patutnya dia menyeru supaya manusia dekat dengan Tuhan. Manusia bebas daripada menjadi perhambaan sesama manusia. Hampa tak bayar kepada aku, kalau bukan aku yang sembahyang jenazah, hampa tak boleh. Kalau bukan aku yang pergi baca Quran terkubur tu, tak boleh. Hang tak selamat. Itu yang sebahagian ada. Zikir siap-siap 10,000. Mai, saya sedekahkan 10,000 zikir saya. Bila dia zikir, tak tahu, bayar RM10,000. Bisnes. Bulan puasa membuat bisnes. Kalau orang petikai mereka, mereka kata siapa yang petikai, Wahabi. Itu saja jawapan mereka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Jabir, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Quran wa fina al-a'rabiyyu wal a'jamiyyu. Nabi keluar pada kami dan kami sedang baca Quran. Di kalangan kami ada Bedouin dan ada A'jami. A'jami ni orang Ajam, non-Arab, orang yang bukan Arab. Nabi kata iqra'u fa kullu hasan. Nabi kata bacalah Quran, semuanya baik. Sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qidhu. Akan datang nanti satu zaman, orang yang baca Quran menegakkan Quran itu bagaikan menegakkan anak panah. Maksudnya punya jaga
Suara, makhraj, huruf. Oh, sakan ni. Punya jaga bacaan ni. Kata Nabi, yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah. Tapi mereka nak upah segera, bukan nak pahala akhirat. Nabi beritahu. Dalam riwayat lain Nabi kata, yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Minta baca Quran, minta duit ke orang. This is what happening now. So agama jadi keluarga. Jumpa tuan-tuan orang bayangkan. Di Jepun, saya sebut tuan-tuan Jepun. Jepun ni dia tak ada agama kan. Shinto ke Buddha dia. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia lahir dalam Shinto, mati dalam Buddha. Lahir Buddha, mati dalam Shinto. Pasal apa? Dia nak tengok mati mana yang murah. Pasal kena charge. Nak tanam tu banyak charge. Dan ini jadi habuan. Orang-orang agama buat duit dalam semua benda. Nak pergi Mekah, dia ajak. Pusingan ni nak kena baca ni, ambil daripada saya. Ambil tu semua tak ada free. Mari ambil sanad. Mereka ni mengaji tak ada sanad. Tak ada yang free, semua berbayar. They make money from this religion. Mereka buat duit dengan agama ni. Sedangkan agama ni Nabi berjuang untuk sampaikan kepada kita. Ia membebaskan kita daripada penghambaan sesama manusia kepada hanya pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu yang kita seru di negeri ini. Dan kita tak akan benarkan penyalahgunaan ini. Siapa kutip duit dalam masjid. Hatta saya kata, siapa jual barang dia ketika kuliah, kita stopkan kuliah dia. Bukan salah meniaga, tapi you tak boleh pada kepentingan dalam masjid. Kalau ustaz boleh meniaga kopi dia ke, teh dia ke, orang lain pun nak pegang mikrofon ni meniaga juga. Kenapa dia boleh buat marketing, orang lain tak boleh? Hatta kalau buku dia jual di luar masjid. Meja kuliah naklah bebas dari conflict of interest. Dia hanya menyeru pada Allah dan Rasul. Mengajar Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita harapkan di negeri kita ini, insya-Allah. Allah. Oi, lewat tuan-tuan. Saya jawablah satu soalan. Ni, adakah boleh, pasal benar ringkasan, adakah boleh jamak qasar sekiranya bermusafir ke negeri kafir seperti Jepun? Hari itu kita dah bahas tuan, boleh tak? Ulama bagi beberapa pendapat. Pertama, bila musafir saja confirm, yang ni satu jelas. Musafir saja boleh jamak. Musafir saja boleh qasar, sepakat semua ulama. Musafir saja boleh jamak dan qasar, majoriti para ulama. Dalam Hanafi tak boleh jamak, qasar saja. Dalam Hanafi dia jamak ni hanyalah masa haji, tapi qasar boleh. Tapi majoriti para ulama jamak qasar. Jamak qasar boleh. Sehingga orang di Turki yang Hanafi pun, mereka pun kadang-kadang susah dalam urusan mereka bila bermusafir kerana mereka tak jamak. Kadang-kadang perjalanan ni perlu jamak, susah. Mereka pun fikir untuk pakai qaul jumhur. Itu pandangan yang lemah dalam Hanafi. Bolehkah jamak jika sekiranya orang tu pergi buat benda maksiat? Ini khilaf kalau ulama. Pasal jamak tu peruntukan yang Allah bagi, bolehkah? Dia nak pergi jumpa markah dia. Contohlah kan. Nak pergi ni, duk bercinta dengan siapa dah, tapi dia ni semayang. Dia boleh tak jamak? Tak usah cerita Jepun lah. Jepun tu musafir lah, boleh lah.
Ini yang khilaf. Di kalangan para ulama menyatakan tak boleh sesiapa yang nak bermaksiat menggunakan peruntukan jamak qasar. Pendapat yang kedua menyatakan dia musafir, dia boleh je jamak qasar, itu peruntukan Allah bagi pada orang musafir. Yang salah tu maksiat, bukan salah tu musafir. Boleh. Kalau tanya saya, boleh je. Bagi orang yang musafir, peruntukan tu kaitan yang tak boleh tu maksiat tu, bukan jamak qasar tu. Jamak qasar tu sembahyang dia boleh ya. Oh, yang tak boleh tak sembahyang, tu confirm lah. Jadi peruntukan boleh. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.